Korang tengah cari sebuah PHEV yang paling berbaloi di abad ini. Lain tak bukan, ini dia IMAZ 7 PHEV. Percaya ke tak percaya, di belakang aku ni adalah sebuah PHEV yang paling berbaloi yang ada dekat Malaysia sekarang. Ini dia IMAZ 7 PHEV, datangkan dengan 3 varian, iaitu varian Prime, Premium dan juga Premium Plus. Untuk varian Prime berharga RM105,800, manakala untuk varian Premium berharga RM119,800 dan untuk varian Premium Plus berharga RM125,800, menjadikan untuk IMAZ 7 PHEV ni adalah sebuah PHEV yang paling murah di Malaysia. Kalau korang nak cari sebuah PHEV yang very style, very sleek, very modern, ini dia IMAZ 7 PHEV dengan reka bentuk yang very modern, very sleek, family premium looks SUV yang korang boleh dapat di Malaysia dengan penggunaan LED light bar, dengan design bumper yang very minimalis, pada masa yang sama nampak very modern. Overall looks daripada segi front end untuk IMAZ 7 PHEV ni lulus. Dan daripada segi design IMAZ 7 PHEV ni sendiri, dia memang nampak family premium looks lah daripada segi penggunaan ataupun detail design yang diberikan. Walaupun ianya menggunakan struktur body yang lebih kurang sama seperti IMAZ 7, tapi ada beberapa perubahan yang dilakukan, terutama sekali pada bahagian tail light videografik yang berbeza sedikit berbanding dengan IMAZ 7, dan dia punya nombor plate dah ditukarkan pada bahagian tengah, yang mana IMAZ 7 diletakkan pada bahagian bawah bumper ni lah. So dia nampak lebih macam ala-ala Porsche. Porsche apa? Macan ke Cayenne? Cayenne kan? Dia nampak lebih mirip seperti Porsche Cayenne. Yang paling aku suka sekali adalah dia punya door handle-nya yang konvensional. Tak ada penggunaan fancy door handle seperti flush door, apa-apa jenis yang menggunakan elektrik lah kan. Ini lebih praktikal, lebih selamat. Yang menariknya untuk IMAZ 7 PHEV, dia mempunyai wheelbase yang lebih panjang sikit berbanding dengan IMAZ 7. Menurut Proton, dia dah kebelakangkan sikit seat pada bahagian passenger belakang, yang mana untuk IMAZ 7 PHEV ni wheelbase-nya sekitar 2,755 mm berbanding dengan IMAZ 7 hanya 2,750 mm. So basically untuk IMAZ 7 PHEV, wheelbase-nya lebih panjang sedikit dan confirm dia akan lebih luas sedikit berbanding dengan IMAZ 7 yang versi EV. IMAZ 7 PHEV ni dia punya luggage capacity-nya max bila kau turunkan seat passenger belakang sekitar 2065 liter, dan ada juga support V2L. Okay, kita tengok dia punya size boot pada IMAZ 7 PHEV ni. Betul ke? 2065 liter. Yes. Boleh letak queen size bed dekat dalam IMAZ 7 PHEV. So valid guys. Dia punya ruang boot bahagian belakang ni bila korang turunkan boleh dapat sekitar 2065 liter. Datangkan juga dengan power boot. Kau tengok je lah dia punya interior dengan warna alabaster white. Hoi, nak sebut pun payah kan. Lebih senang dia warna putih dan juga ada sedikit warna dark grey dekat sini. Bagi korang yang sukakan warna putih, bolehlah pilih. Tapi kalau korang lebih pentingkan practicality, warna hitam lebih sesuai. Tapi sejujurnya kalau kita tengok penggunaan warna putih pada interior kabin IMAZ 7 PHEV ni, nampak lebih mewah, lebih premium. Memang lawa warna putih ni sebenarnya, tapi nak jaga memang payah. So untuk bahagian interior, layout kabin sama je macam IMAZ 7 PHEV. Steering wheel yang sama, meter cluster yang sama, IHU 15.4 inci dengan 2.5K resolution pun sama macam IMAZ 7. Center console yang sama seperti IMAZ 7, ada wireless charging. Datangkan juga dengan ambient lighting, dan ini adalah variant premium yang mana tak ada sunroof. Yang ada panoramic sunroof eksklusif untuk variant Premium Plus.
Overall aku boleh katakan design kabin pada EMA 7 PHEV ni mirip seperti EMA 7, tapi yang paling penting sekali, walaupun penggunaan layout kabin yang sama, ianya tetap nampak premium, modern dan futuristic. Datangkan juga dengan Fly Me Sound dan juga ada HUD. So untuk variant premium dan juga premium plus didatangkan dengan spek interior yang lebih kurang sama, cuma je kurangnya dia tak ada panoramic sunroof je lah. Okey, untuk model ni menggunakan interior berwarna hitam lah. So untuk practicality, warna hitam lebih nampak senang nak jaga. Tapi kalau korang nakkan premium, memang warna putih lah, nampak lebih premium dan mewah. Tapi bagi aku nak senang jaga warna hitam lah. Warna hitam pun nampak nice, nampak lebih sporty lah. So apa pendapat siapa ni dalam ni Macam kenal. Baik. Terbaik Position seat semua okey. Seat sangat selesa. Untuk kegunaan family saya sangat praktikal. So kalau ada bajet 105,000, adakah anda akan pilih EMA 7 PHEV ni? Yes, confirm beli. Confirm beli Mantap. Jangan lupa jumpa saya sekejap lagi. Bagi nombor, beli, jangan tak beli. Untuk Proton EMA 7 PHEV didatangkan dengan kapasiti bateri 18.4 kWh untuk variant Prime dan juga Premium. Dan untuk variant Premium Plus lebih tinggi sikit, 29.8 kWh, yang mana untuk variant Premium Plus combine range yang boleh pergi sejauh 1,200 km dan DC charging boleh support sehingga 60 kW. So dengan harga serendah RM105,800 korang boleh dapat sebuah PHEV yang mempunyai range sejauh 1,200 km. Untuk EMA 7 PHEV datangkan dengan electric motor dan juga petrol engine, combine power output sekitar 259 PS dan 262 Nm torque. Dan untuk EMA 7 PHEV ni juga datangkan dengan 6 tahun waranti dan juga 8 tahun waranti untuk bateri. Dan menurut Proton, total cost, maintenance cost sepanjang 10 tahun korang memiliki EMA 7 PHEV ni sekitar RM7,500 sahaja. 10 tahun 10 tahun hanya memulakan kos sebanyak RM7,500. Yang paling best sekali, walaupun dia menggunakan enjin petrol yang mana kebiasaannya kita akan servis 2 kali setahun kan, tapi untuk EMA 7 PHEV servis minyak hitam hanya setahun sekali je babe. Oh, memang padu. That's why Proton claim EMA 7 PHEV walaupun dia menggunakan dua powertrain, iaitu electric motor dan juga petrol engine, maintenance costnya tetap kekal lebih murah berbanding dengan PHEV pesaing model yang lain. So, korang nak cari sebuah EV tapi tak nak pening-pening bab range anxiety, inilah dia model yang paling sesuai untuk korang. EMA 7 PHEV sekarang tak perlu risaukan range anxiety dengan harga RM105,800 sahaja. On ke tak on?